Pemuda tegur Cik Ponti atas bukit buat ramai meremang. Jom kita interview sikit. Cakap sikit. Satu perkongsian video memaparkan sekumpulan anak muda terdengar bunyi yang menyeramkan dari atas bukit. Menerusi perkongsian video oleh Muhammad Izzuan, dia mendakwa bunyi tersebut datang dari arah bukit di mana di situ merupakan kawasan perkuburan. Dia kemudiannya merakam dan ternampak satu kelibat berpakaian putih yang berupa seakan Pontianak sedang berdiri di kawasan bukit tersebut. Tanpa berasa takut, dia kemudian menegur Cik Ponti berkenaan dan tegurannya itu disahut oleh makhluk berkenaan. Perkongsian itu membuatkan ramai yang berasa seram dan berasa kagum dengan pemuda itu kerana berani menegur makhluk tersebut. Dengar bunyi apa? Dengar bunyi apa? Nampak tau. Duduk. Mana? Tak nampak. Kau dengar tak bunyi tu? Sebelum kita masuk, dia dah bagi salam. Nah, dengar. Kalau bunyi orang belakang, mesti dengar bunyi belakang. Ini bunyi depan. Jom kita interview sikit. Cakap sikit. Oh, mantap.